Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salah satu perkara penting dalam pembinaan negara, bangsa dan masyarakat kita ialah menerusi pendidikan. Pendidikan membina bangsa dan negara kita serta membina tamadun sesebuah peradaban bagi sesebuah bangsa. Maka pada hari ini kita akan mengadakan sesi bual bicara dalam Ngopi at Channel 10 kita dan saya Muhammad Shah Abdullah sebagai hos pada rancangan kali ini. Dan bersama-sama kita di studio pada hari ini ialah Tuan Haji Fauzi Singun selaku Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya NUTP. Selamat datang ke studio Ngopi at Channel 10, Cikgu. Alhamdulillah. Hari Jumaat pada hari ini nampak jalan lancar ke sini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama sama-sama. Tuan Haji. Baik, bila kita bercakap tentang pendidikan yang sering dilontarkan sekarang ini ialah keperluan kita untuk mewujudkan revolusi pendidikan, reformasi kepada pendidikan. Perkara ini telah lama kita bincangkan tapi saya kira ia adalah satu proses evolusi dan berlaku secara organik. Tetapi mutakhir ini dengan banyaknya isu-isu dalam dunia pendidikan kita kembali disebutkan tentang keperluan revolusi pendidikan. Pada pandangan Tuan Haji, apa yang nak kita revolusikan dalam pendidikan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jason. Jadi selaku kesatuan yang terbesar di Malaysia, kita ada 200,000 ahli di kalangan guru-guru di semenanjung Malaysia yang sudah tentunya menaungi segala kebajikan guru. Jadi berbalik kepada soalan revolusi pendidikan, sebenarnya secara organik memang dia berlaku dan kehendak masyarakat juga telah berubah kerana dia seiring dengan perubahan sosial masyarakat kita. Jadi pelbagai perkara bergantung kepada kehidupan sosial, nilai sosial, pandangan masyarakat dan juga kehendak dan keperluan masa depan. Masing-masing melihat pendidikan sebagai satu aset untuk bukan sahaja untuk keluarga itu sendiri ataupun untuk diri individu murid sekolah itu sendiri, tetapi juga untuk negara pada masa akan datang. Saya suka menyentuh kepada isu keperluan pendidikan pada masa depan di mana negara kita telah bergerak maju kepada zaman teknologi, kepada keperluan digital, keperluan kemahiran tinggi. Namun begitu tanggungjawab pendidikan di Malaysia menjurus kepada isu-isu ini. Jadi sedar tak sedar bahawa keperluan pendidikan itu seiring dengan keperluan teknologi, keperluan masa depan negara. Kebimbangan kita sekarang ini ialah tentang tenaga kerja, sumber tenaga. Kita difahamkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia baru-baru ini telah menerangkan bahawa kadar kelahiran kita semakin rendah. Okay, anak-anak kita hanya mula berkahwin pada umur 30 tahun. Okay. Itu kira lewat lewat, kahwin lewat. Dan jarang yang berkahwin umur 20-an dan kebanyakan dah akan habiskan belajar ataupun mulakan kerjaya sehinggalah simpanan cukup dalam umur 30 ke 30 lebih baru dia berkahwin. Lepas berkahwin anak dia 2 saja. Jadi dijangkakan pada 2060 kita tak cukup sumber tenaga manusia. Okay. Jadi ini kebimbangan kita. Sebab tu pendidikan merupakan aset penting bagi kerajaan untuk memastikan sumber tenaga kita pada masa depan itu adalah sumber tenaga yang diperlukan oleh negara dan mencukupi. Kita tanda sekarang ini pada hari ini, pada masa ini SPM, kan? Minggu ini minggu Sijil Pelajaran Malaysia mula pelajar-pelajar kita menjawab. Dan kita ada 413,000 calon. Jadi seramai itu maknanya persaingan kita setiap tahun, tetapi adakah 100% akan
makna mendapat apa yang mereka perlukan dan kehendak mereka dan juga kehendak keluarga mereka. Mungkin hanya 50% sahaja yang melepasi tahap pencapaian minimum, dan bakinya mungkin dia akan pergi ke pasaran tenaga kerja yang separa mahir. Jadi inilah persediaan. Banyak kali dulu saya dah utarakan tentang dasar TVET negara. Alhamdulillah sekarang Malaysia dah ada dasar TVET negara walaupun tidak fokus. Dasar TVET negara itu tak begitu jelas. Kita tidak seperti di Perancis yang dasar automotif. Mungkin di negara-negara lain ada dasar masing-masing. Tetapi sekarang ini Malaysia ada dasar TVET negara, tetapi ke mana hala tujuan di bawah TVET. Baik. Dan anak-anak kita sekarang ini berapa ramai yang para penjaga dia ambil tahu tentang anak-anak. Iaitu katalah anak dia selepas sekolah rendah, dia tidak menguasai lagi 3M. Ke mana anak-anak dia pergi? Anak dia kan terus naik tingkatan 1 dan dia akan berterusanlah sehingga dia SPM. Sehinggalah dia SPM. Sebab itu saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya TVET ini boleh dirombak semula. Dilihat semula, bermula daripada tingkatan 1. Dan sekarang pun permohonan untuk tingkatan 3 ke tingkatan 4 untuk aliran vokasional pun berebut. Tak cukup. Jadi cikgu, sebenarnya sekarang ni adakah revolusi pendidikan kita berada pada landasan yang betul, atau sebenarnya di tahap mana kita sekarang? Kita bergerak ke arah itu, tetapi dia masih lagi sama-sama. Okay? Tak lama lagi kita baru selesai melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Pada hujung tahun ini diharapkan kementerian akan keluarkan satu laporan khas berkaitan dengan pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan kita. Dan kita telah pun merangka satu pelan pendidikan yang baru, iaitu 2026-2035. Okay? Jadi pelan-pelan ini adalah perancangan masa depan negara dalam bidang pendidikan. Jadi sewajarnya semua keseluruhan individu di dalam iklim sekolah itu memahami pelan itu dan bersama-sama bergerak ke arah itu. Janganlah pelan itu dibina oleh peringkat tertinggi, tetapi tak dihadam oleh peringkat di bawah sekali. Bawah sekali termasuknya guru-guru dan murid serta ibu bapa. Kalau ini tak berlaku, maka pelan itu akan gagal. Kehendak teorinya di peringkat atas dibuat oleh pakar-pakar, tetapi sampai di bawah ini implementasinya tidak dapat dilaksanakan oleh guru-guru. Ini amat malang bagi kita. Jadi kita harap pihak kementerian akan membentangkan pencapaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang lepas, dari segi peratusannya, pencapaiannya, dan jangan risau tentang kegagalan untuk mencapai. Tetapi yang penting kejujuran. Bila kementerian jujur dalam membentangkan pelan itu, jadi kita dapat membaiki di setiap aspek yang kita unjurkan itu. Tuan Haji, dalam satu aspek yang penting dalam kita bercakap tentang revolusi pendidikan kita ini ialah tentang, dan telah diperkatakan oleh Menteri Pendidikan kita, ialah keperluan kita untuk pembinaan karakter atau karakter building. Sejauh mana cikgu sebenarnya yang ingin kita laksanakan, dan setakat mana setakat ini kemajuan kita dalam karakter building di sekolah-sekolah ini? Masyarakat melihat karakter anak-anak kita telah berubah. Daripada dulu yang berbudaya timur, yang bersopan santun, menghormati. Tetapi sekarang ini tidak dikembalikan. Bila disebut nak dikembalikan, tentulah ada sesuatu yang telah hilang. Kan? Nak dicari semula karakter itu. Dan kementerian terpaksa pula melaksanakan satu kurikulum yang menjurus kepada pembinaan karakter. Dan dikatakan dalam kurikulum baru 2027 nanti ada diimplementasikan pembinaan karakter. Namun begitu, pada pandangan saya, berdasarkan apa yang telah diterangkan serba sedikit, tapi walaupun belum jelas, pembinaan karakter itu selama 15 minit di waktu pertama. Jadi apabila waktu pertama diambil 15 minit, dalam masa satu waktu adalah 30 minit, apa yang nak jadi lagi 15 minit? Kan? Jadi biasanya waktu pertama itu akan hilang gitulah. Dan apabila kita tidak ada penegasan, tidak ada kurikulumnya, akhirnya benda itu akan jadi hamba dan terbiar. Dia tak ada silibus lagi. Tak ada silibus. Kita tak boleh
terbuka gitu dan pandai-pandai cikgu nak bergerak. Cikgu pun tak tahu nak sentuh yang mana satu. Kan? Jadi cadangan pada pandangan saya, kalau kita nak buat karakter, sekarang ini co-curriculum kita pun tak berapa mantap. Apa kata kalau Kementerian Pendidikan melaksanakan 4 hari akademik dan 1 hari itu pembinaan karakter. Pembinaan karakter bukan sahaja dalam bentuk melaksanakan civic ataupun budi bahasa, sopan santun dan sebagainya. Termasuk juga co-curriculum, kemenjadian murid yang lain yang bukan dalam akademik. Itulah karakter budak kita, berbahas, berpidato, berkawat. Kan? Yang Tuan Haji sebutkan ini, adakah akan dimasukkan dalam pelan pendidikan? Tidak ada. Jadi itu tidak ada. Adakah NUTP akan mengesyorkan? Inilah di platform ini saya hanya mengesyorkan. Maknanya kalau kita ada 4 hari akademik, 4 hari itu tidak boleh campur. Jadi tak boleh usik dah untuk perkara lain. Sekarang ini. Dan perlu ada silibusnya? Perlu ada silibusnya. Apa yang berlaku di sekolah sekarang, walaupun kita ada 5 hari akademik, tetapi dikacau oleh perkara-perkara lain. Jadi banyak murid yang tak belajar, terabai masanya sebab kita tak ada credit hours. Macam di universiti kita ada credit hours. Di IPT semua ada credit hours. Lebih mudah untuk diurus. Kerana apa? Jika credit hours yang tak cukup, jam kredit tak cukup, kita akan kejar. Saya ada satu soalan Tuan Haji. Kita cakap tentang character building. Kita kata tidak ada silibus, tidak ada yang betul-betul dalam mungkin dalam pelaksanaannya tidak mengikut apa sepatutnya. Tapi di sekolah kita ada pendidikan agama Islam. Dan kemudian kepada yang bukan Islam ada pendidikan moral. Apakah dia tak mencukupi sebenarnya, cikgu? Dia sebenarnya dari segi keagamaan, dari sudut budayanya tak macam tu. Okey. Character building ini termasuk budaya. Contoh berbudi bahasa, sopan santun. Itu budaya yang diterapkan daripada rumah. Jadi kegagalan institusi keluarga sekarang, ini yang kita perlu bicarakan. Institusi keluarga sekarang sibuk tentang mencari sumber ekonomi, tentang nak majukan dari segi sudut keperluan fisiologi. Tetapi keperluan spiritualnya tertinggal, keperluan sosial budayanya tertinggal. Jadi anak-anak kita dah tak terasuh. Berbanding dengan dulu, kalau kita lalu depan orang kita tunduk hormat, sekarang tak ada. Anak kita tegak je lalu dia lari je depan orang pun. Jadi perkara-perkara ini nak dikembalikan. Kalau jumpa cikgu ucap, memang sekarang ramai juga ucap, tetapi ada juga yang tak diucapkan selamat, tak bagi salam dan sebagainya. Nak tolong, dulu saya ingat masa saya kecil berebut pergi ke kereta cikgu tolong angkat beg, sekarang tak ada dah. Cikgu angkatlah sendiri kecuali cikgu panggil baru angkat. Jadi ini budaya yang kita nak terapkan. Nilai-nilai contoh kebersihan. Kalau di Tokyo saya pergi satu sekolah, tandasnya dicuci oleh murid sendiri. Kalau di Malaysia, murid disuruh cuci tandas, penjaga akan bising. Kan? Jadi ini budaya yang kita nak kembalikan semula, budaya gotong royong. Kalau kita masuk ke kelas-kelas sekarang, betapa bersepahnya sampah. Kan? Sebab budaya kebersihan, budaya menyatakan bahawa aku suka pada kebersihan, cintai kebersihan dan ini tanggungjawab bersama untuk bersihkan kelas. Tak percaya, kita pergilah, masyarakat pergi tengok kelas anak masing-masing. Akar punca kepada masalah ni apa Tuan Haji? Ini adalah budaya. Bagi saya budaya keluarga. Budaya keluarga yang kurang menitik beratkan kepada isu-isu ini. Jadi, adakah kerana kita terlalu menekankan kepada pencapaian akademik, kecemerlangan, nak berapa banyak A, berapa banyak yang kita skor dalam peperiksaan SPM kita contohnya atau STPM kita? Bagi saya benda itu adalah matlamat penjaga untuk hantar anak ke sekolah. Namun begitu, bukan semua penjaga yang harapkan itu. Ada penjaga yang hantar sekolah sekadar untuk memastikan bahawa anak dia tak duduk rumah. Kan? Anak dia pergilah ke sekolah memenuhkan masa yang ada. Dan seperti yang Cik Sam bagi tahu tadi tentang budaya tu, dia sebenarnya masyarakat ni, dia kasih sayang antara anak ni daripada bayi sampai umur 5-6 tahun, itulah dia asuh, dibimbing, dicium, dibelai. Selepas daripada itu, dia terlepas. Sebab tu dalam Islam pun kita kena faham bahawa Rasulullah menyatakan bahawa kita asuh anak kita seperti mana zamannya,
dan juga daripada umur 7 tahun hingga 10 tahun itu kita asuh. Kalau kita perlu rotan, kita rotan. Kan? Jadi inilah perkara yang telah hilang di kalangan masyarakat kita. Dan anak-anak itu bergerak sendiri. Anak-anak kita sibuk dengan gadget. Jadi tak ada masa untuk dia dilatih, diasuh, dibawa bersama berkebun atau membersihkan rumah. Pinggan dah basuh, dah makan pun dia tinggal situ. Tak ramai. Nak makan bersama pun dah jarang. Masing-masing akan makan sendiri. Ikut sempat. Jadi ini budaya semakin hilang. Kalau benda ni diteruskan, masyarakat kita akan berubah sosialnya. Jadi Tuan Haji pun dah mula cakap tentang merotan. Itu dah membagi satu clue di situ. Ya. Dan jadi satu polemik yang hangat juga mutakhir ini. Kita perlu kembalikan rotan untuk kembali membaiki disiplin atau mengatakan tadi sesuatu yang telah hilang dalam budaya sekolah kita dan sebagainya. Apa pendirian NUTP tentang rotan ini sendiri? Dia gini, dalam polemik media sekarang di masyarakat menyatakan bahawa kembalikan rotan ke sekolah. Tetapi ada beberapa perkara yang harus kita faham. Sebenarnya rotan itu tak pernah dihilangkan pada sekolah. Perkeliling 7/2003 menyatakan bahawa rotan itu tak ada. Cuma perkeliling itu menyatakan bahawa hanya peraturan-peraturan tertentulah, iaitu guru besar yang boleh merotan ataupun guru-guru yang turun kuasa. Tapi apa yang masyarakat hendak sekarang dikembalikan macam zaman dulu. Zaman saya memula kerja dulu. Cikgu matematik bawa rotan, tak boleh siap, dia bantai kat depan kan. Tapi taklah mencederakan. Dia cuma memberikan murid akan takut kalau tak siap kerja kena rotan. Dia akan siapkan kerja. Kalau tak dapat jawab kena rotan. Jadi dia akan berikan fokus. Tapi sekarang tak boleh. Masyarakat memang sedap bercakap lah tentang kembalikan rotan. Tetapi apabila guru merotan, guru kena saman. Ini yang guru lebih takut kehilangan duit dia untuk bayar saman daripada dia nak menjaga anak orang yang akhirnya balik kepada dia yang negatif. Jadi mana kita nak sebagai cikgu, kalau siapa-siapa jadi cikgu pun dia tentu kerisauan itu ada. Salah-salah rotan dia kena dakwa. Banyak kes-kes di NUTP pun terpaksa menyediakan peguam untuk kes-kes seperti ini. Bagi pihak guru-guru. Bagi pihak guru-guru. Sebab kementerian tak menyediakan. Kementerian hanya menyediakan bagi kes-kes yang tentu dianggap benda tu mengikut peraturan. Tapi ada setengah-setengah tuduhan. Cikgu tak usik apa pun, tapi anak kata cikgu usik. Jadi NUTP yang memberikan guaman. Jadi inilah kita punya seruan kepada guru-guru muda supaya menyertai kesatuan. Bukan kita nak duit yang RM10 tu, tak ke mana pun RM10 yuran tu. Tetapi yang lebih penting ialah jaminan kita bersama dalam satu kesatuan yang kukuh supaya apa-apa berlaku kita tetap bersama. Kan, kita tetap bersama. Namun begitu sekarang ini kebimbangan kita dalam rotan ini apabila kita benarkan cikgu-cikgu bawa, bila ada rotan, cikgu akan guna. Bila guna, terlebih guna. Bila terlebih guna, tu yang masalah. Yang jadi isu. Itu yang jadi isu. Tapi Tuan Haji, melihat kepada perkembangan di peringkat sekolah anak-anak kita, kes buli, kes kekerasan, jenayah dan sebagainya kan, termasuk ada yang mengugut guru, dan kita dengar banyak. Dan itu adalah bukti yang nyata. Jadi sebenarnya rotan ini masih relevan dalam konteks pendidikan kita dan mendidik anak-anak kita. Apa pendirian sebenarnya NUTP? Bagi NUTP, rotan tu relevan mengikut perkeliling yang sedia ada. Tetapi untuk pendidikan, masa dia dah berubah. Keselamatan dan kebajikan cikgu lebih diutamakan. Jadi kita ada alternatif lain selain daripada rotan. NUTP cenderung kepada berdasarkan dokumentasi. Dokumentasi iaitu kita menyediakan amaran. Kita amaran 1, amaran 2, amaran 3, amaran keras, panggil penjaga. Kemudian kalau perlu sehingga buang sekolah. Jadi ini adalah langkah-langkah yang bagi NUTP lebih relevan lah sekarang, iaitu melalui dokumentasi. Dokumentasi ini akan memberikan bukti bahawa anak-anak ini perlu diberikan tindakan tegas.
Maksud buang sekolah itu bukanlah maksudnya tak boleh sekolah. Kita ada Akta Pendidikan 2025 wajibkan sekolah 11 tahun. Okay? Jadi kita tak boleh kata tak sekolah. Jadi maknanya buang sekolah, dia tak boleh pergi sekolah tu saja. Dia boleh pergi sekolah lain. Kalau di Bandar Kuala Lumpur ni berapa banyak sekolah ada, pergilah sekolah lain. Pindah sekolah. Pindah sekolah. Maksudnya pindah sekolah. Kita keluarkan daripada sekolah, cuma dia tak boleh di sekolah itu. Kan? Mungkin apabila dia beri susah sikit, jauh sedikit daripada rumah dia, atau kena 2-3 stesen untuk berhenti, menyusahkan. Jadi untuk elak daripada itu, janganlah buat masalah. Berbanding dengan rotan, implikasi undang-undang je, akta kanak-kanaknya ada, kan, akta kanak-sesaan ada. Semua benda perkara ini akan menyebabkan cikgu yang akan menjadi mangsa. Jadi NUTP pandangan bahawa dah sampai masanya kementerian menggunakan kaedah dokumentasi. Okay? Mungkin katalah tak siap kerja, hari ini tarikh berapa bulan, muka surat berapa, kerja apa tak siap, catat. Cukup berapa kali, katalah 5 kali. Tak buat, panggil penjaga datang, runding dengan penjaga. Masih tak berubah, kita mungkin perlu gantung sekolah ataupun buang sekolah. Kalau itu tak beri pengajaran, maksudnya penjaga yang kena tambah ambil tanggungjawab. Jadi peranan penjaga kat situ kita kena letakkan. Jangan sekolah saja. Apabila sekolah merotan, dah tentulah apabila kadang-kadang cikgu ni diprovokasi. Katakanlah dia tegur rambut murid panjang. Sama ada dia akan gunting atau rotan. Kalau gunting pun sekarang dah satu kesalahan. Kan? Kalau tengok rambut murid sekarang dah tak ada, dah macam pemain bola sepak. Kan? Jadi di manakah disiplin itu? Kan? Jadi inilah benda yang saya lihat, nilai-nilai itu semakin hilang. Balik pada yang mula-mula kita bincang pasal nilai. Kalau kita masuk ke sekolah pun kita tak nampak disiplin itu dititik beratkan. Bukan tak dititik beratkan, dia ambil berat tetapi semakin longgar. Kan? Saya bekas GPKM, kalau saya tengok disiplin murid sekarang pun saya geram je. Kan? Saya kena buat sesuatu. Tetapi cikgu pun tak berani nak buat. Kerana apa? Undang-undang penjaga yang di luar itu lebih menyeramkan cikgu daripada perkara yang berlaku. Banyak nyaya pada guru. Nyaya pada guru. Tapi kalau kita lihat Tuan Haji, sebenarnya pendidikan ini, inti pendidikan ialah di sana ada unsur keseimbangan antara kasih sayang, empathy dan permainan psikologi antara kita dengan murid-murid dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya guru-guru boleh menyeimbangkan ini dan tidak semata-mata rotan tetapi mengambil elemen itu tadi untuk melihat kemenjadian murid? Dia pengalaman saya di satu sekolah lah. Apabila saya berada selaku penolokan haiwan murid di satu sekolah. Hari pertama saya lapor diri, berlentum sebelah pintu bilik pengetua. Budak bergaduh. Saya kata matilah duduk sekolah ni. Tetapi berdasarkan masa, kita melihat dalam penilaian saya hanya 10%. Habis tinggilah 10%. Saya rasa tak sampai pun. Saya dah lebih kurang dalam 4 atau 5% saja murid yang betul-betul hardcore, yang sukar ditegur ataupun sukar diambil tindakan dan sebagainya. Kalau kita pulihkan, kita baikkan yang 5 atau 10% ini, dia akan pulih keseluruhan. Dan sekolah itu telah berjaya berubah kepada lebih cemerlang dan prestasinya meningkat. Kerana apa? Kerana yang sedikit ini. Jadi yang sedikit ini sama ada kita buat tindakan tegas dengan buang sekolah, ataupun kita meletakkan kadang-kadang murid ini, mengapa dia jadi begitu? Sebab prestasi akademik dia amat lemah dan dia pergi sekolah tu tanpa matlamat. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia akan buat mungkin degil lah ataupun nakal lah. Jadi tanggungjawab ibu bapa melihat perkara ini. Jadi mungkin ada tempat lain. Saya berminat dengan anak-anak yang tak boleh menguasai 3M ini, supaya mereka pergi ke kemahiran. Kita ada Giat Mara, kerajaan sediakan Giat Mara. Dengan dapat allowance 250. Selepas dapat sijil, dia pergi ke IKM untuk diploma. Lepas diploma, dia sambung pergi pada universiti. Itu aliran dia. Tetapi penjaga pun tak terdidik dengan saluran pendidikan anak-anak mereka. Jadi benda dia berubah. Yang tidak menguasai asas kemahiran, asas 3M ini,
kalau ikut statistik perangkaan dalam berapa peratus, Tuan Haji? Kalau setiap tahun kita lihat 100,000. 100,000. 100,000. Tapi daripada 5 juta murid lah. Ya. Tapi peratusnya, kalau sebut peratus dia sikit lah. ya. Kan? Tapi angka tu besar. Sebut angka, semua terkejut. Kan? Jadi 100,000 ni angka yang besar sebenarnya. Sebab itu apabila UPSR ditiadakan, sepatutnya pihak PPD, pihak kementerian, pihak guru besar di sekolah itu tukar channel dia daripada pergi fokus tahun 6, dia fokus kepada asas, iaitu melihat bagaimana penguasaan 3M ataupun sekarang dipanggil literasi numerasi. Setiap 6 bulan sekali dibuat dialog prestasi tentang kewujudan murid-murid yang tidak menguasai ini. Kan, dicari jalan supaya dia selesai. Sampailah kita tanda dia jadi macam Linus dulu. Ada program, memang cantik program teorinya. Praktikalnya sebab bila ada masalah, cikgu kena buat program. Dan akhirnya semua terpaksa menipu. Bila menipu, Linus itu gagal. Kan? Sekarang kita kena kembali kepada profesional. UPSR tak ada. Kalau dulu UPSR, cikgu, guru besar akan tekan. Mengapa tak lulus? Mengapa tak dapat A? Semua hanya dah dapat 5-6 orang dapat A. Dah cukup bangga bagi sekolah. Tapi yang gagal itu tak ada siapa bicarakan. Siapa bicara murid yang tak menguasai, tak membaca tahun 6? Tak ada. Murid akan terus naik sekolah menengah. Sampai sekolah menengah tak adalah pemulihan. Jadi murid akan terus tak kerti membaca lah. Siapa nak berkisah ke dia yang dia tak kerti baca? Guru dalam kelas bahasa Melayu contoh, dia akan terus mengajar. Di sekolah menengah dia tak ada dah. Nak pergi pemulihan balik, ngajar membaca, memang tak ada masa. Masalah ini serius kalau kita lihat bandar, luar bandar, di mana yang lebih? Saya rasa seimbang. Seimbang. Di bandar pun sebab sama. Di bandar kita ada kelompok-kelompok tertentu yang anak dia hanya pergi sekolah. Dia tahu bangun tidur, pergi sekolah, lepas tu balik. Anak dia ada dan terbiar. Tak terdidik. Okay? Tapi kita tak boleh nak kata profesional tak profesional, nanti orang akan terasa. Tetapi hakikatnya ada setengah penjaga yang pendidikan di ibu bapanya kurang, kan? Dia rasa dia tanggungjawab dia hantar anak pergi sekolah. Apa jadi dia tak kisah. Jadi melihat kepada seriusnya perkara ini, sejauh mana NUTP mengadakan sesi engagement dengan pemegang taruh seperti guru-guru, ibu bapa untuk menjelaskan perkara ini supaya kita lihat perkara ini dia berkait-kait ya. Bila kelemahan prestasi akademik ada kaitan dengan apa yang kita cakap tentang disiplin pelajar, akhirnya membawa kepada rotan dan sebagainya. So bagaimana sikap pendirian NUTP? Dia sebenarnya NUTP ni satu, masyarakat nak faham, NUTP adalah satu kesatuan yang menjaga kebajikan guru. Kita tak menjaga keseluruhan pendidikan, tetapi nampak sekarang ni kita dah menjadi satu tulang belakang kepada Kementerian Pendidikan untuk memberikan beberapa peranan kita, khidmat nasihat kita, cadangan kita, maklum balas kita kepada kementerian. Itu kita ambil peranan utama. Daripada peranan asalnya untuk guru, hanya untuk menjaga kebajikan guru. Sekarang kita ambil tanggungjawab untuk melihat keseluruhan. Dan kita akan memberi pandangan sebab kita ni berada di akar umbi. Ahli-ahli kita di bawah. Kalau kita nak input apa-apa, kita akan dapatkan ahli daripada bawah. Baru-baru ini pun kita ada buat Teacher's Voice di Universiti Melaya. Kajian tentang isu-isu yang berlaku di bawah. Dibawa kajian secara ilmiah. Kita akan bentangkan kepada masyarakat dapatan-dapatan itu. Jadi sekarang ini, apa yang NUTP buat ialah kita buat engagement dengan Kementerian Pendidikan, berjumpa dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, dengan pengarah bahagian, dengan yang YB Menteri, untuk kita bincang apa yang sewajarnya sepatutnya berlaku, yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kementerian, yang telah dibuat, yang perlu kita faham. Contoh, beberapa perkara yang kementerian buat, kita tidak dilibatkan kadang-kadang. Jadi kita akan bising kemudian. Jadi itu nampak tak harmoni. Sepatutnya dalam masyarakat di Kementerian Pendidikan, daripada mula kita banner itu asasnya, sampailah ke akhir kita akan bersama. Jadi kita akan dapat melihat perkembangan, kemajuan, dan jika masyarakat kurang faham, kita boleh bantu untuk jelaskan. Tetapi apabila kerajaan buat, pihak kementerian buat sendiri, pihak di kementerian buat sendiri,
tanpa melibatkan NUTP tak tahu dan akhirnya kita nak jelaskan pun kita tak tahu. Itu jadi masalah. Okay? Tentang kurikulum contoh. Kurikulum dah siap. Jadi kita dengar-dengar. Dan akhirnya kita minta pengarah bagi taklimat. Bila kita tak puas hati, taklimat dalam sejam, 2 jam, kita tak bersama, kita tak tahu konten dia. Masyarakat tanya, pandangan NUTP tentang kurikulum baru, kita telah jawablah. Sebab kita pun tahu apa kandungan kurikulum baru itu. Tidak dimaklumkan. Jadi kurikulum ini hanya dilaksanakan 2027. Tahun depan baru latihan. Kita mengharapkan cikgu-cikgu ini diberikan latihan cukup. Di IPG-nya, kan, murid dilatih kepada guru-guru kita, barulah dia boleh bergerak secara lancar. Tapi sekarang ni nampaknya kementerian bergerak sendiri dan dia cuma memberikan penjelasan-penjelasan yang akhirnya akan menimbulkan satu isu. Macam kita pembinaan karakter. Kita pun tak tahu apa benda kementerian nak buat. Apa kurikulumnya, apa kaedahnya. Kan cuma diterangkan melalui media-media massa dan sebagainya yang tidak mencukupi. Jadi masyarakat dah polemikkan perkara ini dan NUTP tak boleh bantu. Sebab NUTP nak bantu pun kita tak tahu. Kita tak boleh agak-agak je. Kan? Tak boleh kata. Tidak ada platform yang sesuai untuk kita mengadakan di situ musyawarah, perbincangan secara yang tertib dan teratur. Kita minta platform tu. Dan kita panggil pengarah. Tetapi bila kita panggil, dia akan bentang itu je lah. Tidak ada platform diskusi. Kan? Dan sewajarnya, sewaktu benda tu di banner, dilibatkan sama lah. Kan? Ini dah siap semua. Menteri dah umum nak lancar. Kita pun tak tahu apa. Kan? Masyarakat tanya, banner karakter, kita pun tahu tu. Nak banner karakter apa? Kan? Tetapi apa yang kita jawab, kita berdasarkan kita punya andaian. Kan? Yang kita jangkakan bahawa isu apa yang nak bercakap? Isu moral, isu nilai masyarakat. Nilai budaya yang semakin hilang. Itu yang kita, bagaimana nak buat? Kita pun tak tahu. Apa kurikulumnya? Kita pun tak tahu. Kan? Akhirnya matlamatnya apa? Pun tak tahu. Jadi susahlah. Jadi apabila masyarakat dah mula polemikkan isu ni, NUTP tak boleh bantulah pihak kementerian. Ini masalah dia. Jadi sebab tu kita berharap kementerian supaya bersama-sama lah. Bukan kita kata kita nak mesti panggil. Bukan. Tetapi apabila timbul polemik, NUTP akan ditanya. Dan kita tak boleh nak bantu. Takkanlah akhirnya kita pun nak tembak sama kementerian. Nampak tak cantik? Kan? Tetapi kita nak bekerja sama. Kita nak bekerja sama kementerian, diharap perkara ini tak berlaku lagi pada masa akan datang. Jadi berbalik kepada tentang masalah macam rotan dan sebagainya tadi, peranan NUTP sebenarnya ialah untuk membela guru-guru. Jika memang terlibat katakan guru merotan murid dan akhirnya dikenakan tindakan saman dan sebagainya, apa pendirian NUTP? Bagaimana NUTP membela guru-guru ini sebenarnya? Sebab mungkin ada salah faham, salah tanggapan. Dia kadang-kadang, Tuan Sam, isu dia ialah kadang-kadang ada penjaga ni yang ambil kesempatan kepada sistem, kelemahan sistem. Ada penjaga yang buat tuduhan. Anak balik, kadang-kadang anak bergaduh tempat lain, dia kata cikgu rotan. Dan akhirnya apabila dipanggil siasat polis dan sebagainya, bawa cikgu ke mahkamah. Bila peguam kita berbahas di mahkamah, akhirnya kita dapati bahawa itu adalah tuduhan palsu. Tapi masalahnya apabila cikgu itu diberi dikata dianggap bersalah, dituduh, dia dah malulah. Maruah dia tercalar. Apabila dia pulih, siapa yang kembalikan maruah dia? Tak ada siapa. Cikgu tetap akan terus dengan maruah yang dah jatuh tadi tu. Yang dah tercalar. Dah tercalar tu. Ini masalah kita. Kan? Tak ada siapa nak bela dia. Kadang-kadang di pihak sekolah, pihak jabatan pun lagi tekan cikgu tu. Kan? Kita ada beberapa kes, bukan saja rotan, gangguan seksual. Sekarang pun banyak sangat tuduhan. Kan? Nyaya cikgu-cikgu. Dan NUTP sekarang telah menyediakan 1.5 juta untuk tahun ini untuk guaman. Kan? Bajet untuk itu. Bajet untuk itu. Terpaksa menyediakan begitu jumlahnya kerana kita risau. Tak cukup. Dan seboleh mungkin. Tetapi ada juga, bukan semua kes yang kita bagi. Ahli NUTP kena faham bahawa kes-kes yang sengaja dibuat.
Contoh, memang cikgu tu dapati memang dia suka nak buat gangguan seksual. Ya. Yang itu kita tak bagilah. Ya. Ataupun cikgu tu dengan sengaja dia lempang budak. Dengan sengaja. Kita tak apa yang kita buat ialah tuduhan-tuduhan. Yang cikgu tu tak buat. Kita ada satu kes cikgu yang dituduh cabul murid dalam kelas. Memanglah tak logik. Dalam kelas ada 40 orang, takkanlah cikgu tu nak pergi cabul murid dia. Tetapi dia dituduh mahkamah, dibicarakan di mahkamah bertahun-tahun, ditahan kerja. Akhirnya apabila bicara mahkamah, dapati tak bersalah. Kan? Tetapi maruah cikgu yang bertahun-tahun tu macam mana? Siapa nak kembalikan? Musnah. Credibility guru. Semangat dia nak jadi cikgu pun dah hilang. Dan sehubungan itu Tuan Haji, ya, sebenarnya satu masalah yang kita lihat sekarang ini, setiap perkembangan begitu pantas kerana medsos, media sosial. Dan cepat tular dan sebagainya. Ya, betul. Jadi pada pandangan Tuan Haji dan pihak NUTP, bagaimana untuk menangani masalah persepsi yang cepat tersebar melalui media sosial ini? Dan kita tak boleh halang perkara ini. Media sosial kita tak boleh halang, tetapi penjelasan dan tindakan cepat pihak kementerian, terutama bahagian media, Kementerian Pendidikan harus telus, cepat dan menjelaskan apa yang berlaku. Jangan dibiarkan media luar bercakap dulu, baru kementerian bercakap. Ya. Akhirnya dia nampak sebagai satu pembelaan seolah-olah menegakkan benang yang basah. Bila masyarakat nampak situ, ada pula unsur-unsur lain yang masuk yang nak menjatuhkan kementerian dan sebagainya. Ini akan menjadikan satu masalah. Ya. Okay. Tindakan cepat kumpulan di kementerian yang mengatasi krisis. Bahagian krisis ini perlu ada. Sekarang tak ada. Menangani krisis ini kementerian perlu ada supaya segala perkara yang berlaku kebelakangan ini, yang dibunuh, yang seksual dan sebagainya, apabila berlaku dia senyap, akhirnya masyarakat bangkit dengan media sosial dan baru kita nak counter semula, dah lambat. Jadi dia akan memberikan kesan bukan sahaja kepada sosial, kepada politik dan sebagainya. Jadi NUTP mencadangkan juga supaya diadakan crisis management team. Yes, crisis management team. Itu sangat penting. Kita melihat perkara yang berlaku ini kerana tidak ditangani secara krisis dengan betul dalam bentuk yang betul. Jadi masyarakat membuat pelbagai andaian. Itu yang macam-macam cerita keluar tu. Jangan benda tu tak betul. Kan? Jadi masyarakat apabila mendapat sumber, ada pula sumber yang nak mencari populariti, dia akan buat macam-macam cerita. Tetapi sebenarnya tidak berlaku gitu. Dalam keseluruhan naratif dan wacana yang kita berbincang ini, saya melihat sudah sampai masanya juga kita perlu memperkasakan peranan kaunseling. Yes. Dan latar belakang Tuan Haji sendiri dalam bidang kaunseling ini. Bagaimana kaunseling ini, sebab isu-isu disiplin ini semakin meningkat dan kita perlu menanganinya, dan boleh ulas bagaimana kaunseling memainkan peran ini untuk mendidik pelajar-pelajar kita dan juga guru-guru sendiri boleh memberikan kerjasama. Kebelakangan ini bila perkara ini berlaku, penjurusan isu ini dilihat kepada kaunseling. Okay. Namun begitu, kita baru saja pada akhir tahun ini melengkapkan jumlah kaunselor bagi keseluruhan sekolah kita. Kita tambahan lagi 500 dan mungkin ada sedikit lagi kekosongan. Dia sebenarnya untuk satu-satu sekolah itu nisbahnya berapa tu? Satu nisbah 500. Bagi 500 murid mesti ada satu kaunselor. Baik. Namun begitu, sekolah rendah dan menengah sama. Menengah sama. Tapi sekolah rendah tu ada yang 350. Tengok bilangan murid sekolah, bilangan sekolah itu. Okey. Apa isu dia ialah pertama, kaunselor kita juga perlukan latihan berterusan. Kan, dengan situasi yang berbeza, memanglah dia ada ilmu kaunseling, tetapi dalam situasi-situasi tertentu ilmu tambahan perlu diberikan kepada mereka. Latihan-latihan dalam bidang kaunseling, bahagian menangani krisis perlu diberikan. Selain daripada itu, jawatan kaunselor itu juga kadang-kadang disalahguna.
untuk menggantikan kelas penuh. Jadi bila masa dia nak buat sesi kaunseling? Kan? Dengan segala... Itu jadi satu pembaziran pula. Satu pembaziran sumber. Dan saya juga menyeru sebagai kaunselor tu supaya lebih sentiasa mendalami ilmu, lebih profesional, supaya perkhidmatan kaunseling itu dihargai oleh masyarakat. Dan anak-anak itu dibantu. Dan seperti saya kata lagi, keperluan untuk kita melihat peratusan kecil anak-anak yang tercicir ini, anak-anak yang perlukan bimbingan ini, perlu difokuskan. Sudah sampai masanya mungkin 10% daripada bilangan murid keseluruhan sekolah itu mendapatkan khidmat kaunseling secara wajib. Ditangani dengan baik, mendapatkan intipati kehidupan dia, sosial dia di rumah, keperluan dia, pergaulan dengan keluarga dan rakan-rakan. Ini semua perlu dapat diketahui oleh kaunselor, dan dengan itu saya kira anak-anak ini akan rasa mereka diperlukan. Kan, mereka akan menghargai diri. Tidak ada rasa dahlah murid kelas belakang, kan? Dia dibiarkan cikgu masuk kelas pun pening, lala cikgu pun mengajar, akhir-akhirnya kau faham tak faham sudah. Kan? Itu kita tak nak. Dan saya melihat macam tadilah, kalau anak-anak ini gagal untuk menguasai 3M, kita perlu menyediakan platform yang sesuai. Kalau perlu kemahiran lah. Saya kira sudah sampai masanya kita melihat secara objektif tentang pendidikan anak-anak. Kejadian anak-anak kita ini dilihat dengan baik, dan ibu bapa juga perlu faham. Itu saya nak tegaskan sedikit. Bagaimana sepatutnya ibu bapa berperanan dalam konteks kita nak menguruskan masalah disiplin, masalah karakter pelajar-pelajar, hubungan sekolah, murid dan juga ibu bapa? Dia gini, ibu bapa sekarang ni, dia seharusnya melihatlah perkembangan anak dia. Daripada tahun 1 sampai tahun 6, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia mesti ada perubahan. Mesti tahu tentang pencapaian akademiknya, tentang sahsiahnya, perubahan sikapnya. Macam saya kata tadi, contoh rambut yang paling simple lah. Perubahan rambut anak pun dia tak boleh tegur. Bagaimana dia nak tegur keseluruhan? Dengan pakaian anak dan sebagainya. Belum masuk kerja rumah. Berapa ramai ibu bapa yang semak kerja rumah anak. Kan? Jadi, ini perkara-perkara yang dilepas. Dia, Tuan Sam, anak ini saya melihat, kalau dia sampai umur 10 tahun, dia tak boleh dikawal, dia akan susah nak ditarik balik. Jangan kata sampai 10 tahun ini, kalau boleh ditegur, insya-Allah dia boleh terus. Tapi kalau selepas 10 tahun itu, baru nak tegur, memang tak boleh nak tarik. Itu pengalaman saya lah selama 35 tahun sebagai guru. Saya melihat, menilai ini, anak-anak yang tak boleh dikawal ini selepas darjah 4 naik ke atas itu, baru nak dikembalikan memang sukar. Sulit. Dia dah jadi kebiasaan, dah jadi budaya kehidupan dia. Tetapi nak tegur daripada bawah ni, yang kita nak tekankan pembelajaran, pentingnya ulang kaji, pentingnya membaca, penting buat kerja rumah, pentingnya sekolah mesti pandai. Inilah masa ni. Tetapi kalau dia dah terlepas daripada itu, memang kita susahlah nak kembalikan dia kepada landasan yang sewajarnya. Baik. Terima kasih Tuan Haji Fauzi di atas perbincangan kita. Saya rasa kita telah mencapai beberapa perkara dalam perbincangan kita pada hari ini, melihat kepada isu-isu pendidikan. Sebenarnya banyak lagi. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Kementerian Pendidikan ini akan memainkan peranan yang lebih efektif. Guru-guru akan lebih profesional. Begitu juga murid-murid. Kita mahu melihat kemenjadian murid-murid ini, isu disiplin ini akan ditangani secara yang lebih profesional. Dan saya tertarik tadi supaya sudah sampai masanya kita mengadakan satu crisis management team untuk kita mencari akar punca dan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi ini. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Tuan Haji. Banyak. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang dalam Ngopi at Channel 10 ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin. Dan semoga kita akan berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.